Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbahasan kita berhubung dengan ayat-ayat dalam surah Yusuf. Pada kuliah yang lepas kita telah ceritakan bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf telah berjaya mempengaruhi ayahnya. Mereka menyatakan kepada Nabi Ya'qub, yakni ayah Nabi Yusuf dan juga ayah mereka, arsilhu ma'ana ghada yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Arsilhu ma'ana ghada, hantarlah dia bersama dengan kami ghada, ghadan. Banyak buku-buku tafsir yang menterjemahkan perkataan ghadan ini, menterjemahkan sebagai besok. Walaupun kita lihat dari segi Al-Quran, dari segi cerita Nabi Yusuf ini, seakan ada lagi makna ghadan yang lebih tepat untuk diterjemahkan. Kerana dalam bahasa Arab, ghadati wal ashi, ghada boleh bermaksud juga pagi. Jadi ghadan, kalau diterjemahkan satu terjemahan, kita akan jadi hantarlah dia bersama dengan kami besok. Itu terjemahan yang selalu kita dengar. Tetapi saya lebih cenderung untuk menyatakan ghadan itu maksudnya pagi. Hantarlah dia bersama kami pada waktu pagi, yarta' wa yal'ab, dia bersuka dan dia bermain. Mengapa kita sebut ghadan itu pagi? Sebabnya kerana Nabi Allah Ya'qub alaihi salam tak bersetuju dengan cadangan mereka untuk membawa Nabi Yusuf alaihi salam bersama mereka. Dan Nabi Ya'qub menyatakan, inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhib wa antum anhu ghafilun. Sesungguhnya aku mendukacitakan aku jika kamu bawa dia. Aku akan jadi sedih kamu bawa dia, dan aku bimbang nanti serigala akan makan dia sedangkan kamu lalai daripadanya. Artinya Nabi Ya'qub sudah ada satu ramalan, kemungkinan anak-anak dia yang lain ini akan buat sesuatu kepada Yusuf. Maka perkataan ghadan bermaksud pagi, dalam erti kata lain, mereka banyak kali duk pujuk Nabi Ya'qub alaihi salam. Biarlah, kalau kita terjemah besok, maksud dia cakap hari ni, pergi besok. Tapi jika kita terjemahkan biarlah dia pergi pada waktu pagi, bermain bersama dengan, biar dia bermain, artinya mungkin mereka bercakap itu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Oleh kerana terlalu lama cuba mempengaruhi ayah dia, sehingga Nabi Ya'qub alaihi salam akhirnya membuat keputusan, tak apa, boleh pergi dengan kamu. Dan mereka bukan curi Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka bawa Nabi Yusuf alaihi salam dengan persetujuan Nabi Ya'qub. Sebab itu kita akan tengok Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala sebut nanti cerita mereka bila mereka minta Bunyamin, adakah aku akan biarkan kamu bersama dengannya seperti mana aku telah biarkan Yusuf bersama dengan kamu? Adakah aku akan biarkan Bunyamin? Karena mereka akhirnya minta supaya dibawa Bunyamin untuk ke negeri Mesir. Nanti kita akan jumpa selepas daripada ayat ini, kita akan tengok bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam apabila dia memerintah negeri Mesir, dia akan meminta supaya mereka tak akan mendapat peruntukan daripada kerajaan Mesir sehingga mereka membawa Nabi Yusuf. Nabi Yaqub kata, qala hal amantukum alaihi illa kama amantukum ala akhihi min qabl. Itu betul yang tertulis silap. Adakah aku akan hal amantukum alaihi illa kama amantukum ala akhihi min qabl? Adakah aku akan bagi dia kepada kamu, yakni Bunyamin, seperti mana aku telah bagi Yusuf sebelum ini kepada kamu? Yakni mereka pergi, Yusuf dibawa oleh saudara-saudara dia, bawa main kononnya dengan persetujuan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Ini ada bab yang disebut sebagai izin tanpa redha. Izin tanpa redha. Kita mungkin izinkan sesuatu tapi kita tak redha. Macam orang paksa kita buat satu benda, kita tak suka benda tu, tapi oleh kerana ada keadaan tertentu yang kalau kita tak bagi, kita jadi masalah, kita kena terpaksa izinkan, tapi kita tidak redha. Saya selalu sebut contoh hal ni. Umpamanya anak kita, dia minta sangat satu benda, minta nak bawa kereta, kita kata tak bayar, kau tak ada lesen. Kita saya boleh bawa, tapi kita tak bayar bawa kereta, malam ni orang ramai. Tak apa, saya boleh bawa, kawan-kawan semua keluar satu kereta, saya nak bawa kereta, kereta ayah. Tak payah. Kemudian dia duk argue dengan kita, duk kata ayah tak bagi, ayah orang semua bagi, dan macam-macam dia cakap panjang. Akhirnya kita pun kata kat dia, kau ambil lah, pergi. Kita benar kan, tapi kita tak redha, kita izinkan. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang untuk kita faham, kita tak boleh, Allah tidak sama dengan makhluk, tapi untuk kita faham, ada dalam tindakan makhluk yang Allah izin tapi Allah tak redha. Firaun menjadi kufur dengan izin Allah. Orang-orang kafir menyembah berhala dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, mustahil. Mereka bukan saja menyembah, nak buat berhala pun tak boleh, nak bergerak pun tak boleh. Kerana semua yang berlaku di dunia ini, wa ma tasha'u illa an yasha Allah, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Mereka tidak berkehendaki melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi bukan semua yang Allah izin Allah redha. Mungkin akan ada orang hujah, yalah dia jadi kufur pun kerana dengan izin Allah. Kita kata ya, dengan izin Allah, tapi tanpa dengan redanya. Tanpa dengan redanya. Apa yang kita izin tidak semesti kita redha. Allah izinkan manusia ini, ada yang jadi kufur, ada jadi jahat, ada derhaka Allah, Allah tak redha. Ada perkara yang Allah redha tapi Allah tak izinkan. Allah redha kita pergi Mekah buat haji, bagi yang belum buat. Allah redha kita infak pada jalan dia ratus ribu, tapi kita tak ada duit, Allah belum izinkan. Tapi kalau kita buat, dia redha. Apa yang dia redha tapi dia belum izinkan, sedangkan kita nak, dia bagi pahala. Maha suci Allah. Kita kata kalau aku ada duit banyak, aku infak, aku sedekah pada jalan Allah. Kita cita-cita, man hamma bihasanatin, dalam hadis kata, hadis Imam Muslim, siapa yang bercita-cita nak buat baik, baru cita-cita, duit tak ada,
Allah bagi satu pahala untuk dia. Kerana dia ada cita-cita, cuma dia belum mendapat keizinan Allah. Jika dia redha, Allah redha, cuma Allah tak izin, Allah tak salahkan dia, kerana itu di luar daripada kemampuan dia. Ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala izin dan redha. Salat umpamanya, kita solat Isya tadi, Allah izin kita salat, Allah redha kita salat. Ada orang sembah berhala, Allah izin sembah berhala, Allah tak redha dia sembah. Allah menguasai segala-galanya. Dalam hidup manusia pun ada benda yang kita mungkin izin tapi kita tak redha. Umpamanya, pemerintah yang Muslim, kalau dia memerintah negara yang besar, multi-racial, multi-religious macam kita, banyak agama, orang boleh buat berhala dengan izin pemerintah kuasa. Pemerintah izinkan, tapi tak semestinya dia redha. Bila orang izin, bukan berarti dia redha. Maka sebab itu kita tak boleh kata, kalau tidak kita kata siapa yang izinkan orang buat berhala, berarti dia redha dengan berhala. Siapa yang redha dengan berhala, maka dia jadi kafir. Macam negara kita, siapa saja mari pemerintah, dia mesti tak boleh menafikan hak agama lain untuk mengamalkan. Dia terpaksa bagi permit kalau nak buat perhimpunan. Yalah, lagi tak ganggu orang, dia nak buat perhimpunan tempat dia sendiri, kemudian dia nak sembah berhala dia. Kita pemerintah tak buat apa. Mungkin orang kerja polis tanya, macam mana kita yang keluar permit untuk dia di tempat dia nak buat upacara agama dia? Adakah bererti saya ini telah menjadi kufur kerana saya telah meredakan kekufuran? Kita kata tak. Awak mengizinkan tapi tidak redha. Ada bab izin dengan redha, ada bab izin tanpa redha, ada bab redha tanpa izin. Nabi Ya'qub alaihi salam, dia redha, dia izin tapi dia tak redha. Pasal anak-anak dia ni ramai, duk tuntut banyak hari, dan mereka bawa Nabi Yusuf alaihi salam, dan kemudian mereka lakukan apa yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghiyabatil jub wa awhayna ilayhi la tunabbi'annahum bi amrin hadha wa hum la yash'urun. Falamma zahabu bihi, dan apabila, falamma yakni dan ketika, zahabu mereka telah pergi, ni bahasa Arab, jamak, past tense. Falamma zahabu bihi, apabila mereka telah pergi dengannya, yakni bawa Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ajma'u, dan mereka telah sepakat. Sebab itu kita panggil ijma'. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghiyabatil jub, untuk mereka jadikan dia di dalam kegelapan sumur, telaga. Wa ajma'u, maksud semua mereka yang 10 orang ni pakat, setuju. Pasal apa 10? Mereka 11. Bunyamin tak masuk. Bunyamin ni Quran tak sebut nama dia Bunyamin. Riwayat Israiliyat kata nama dia Bunyamin. Jadi kita nak faham, kita saudara Nabi, dalam semua saudara tu yang kita telah bahas dulu, yang lain mereka semua satu bapa dengan Nabi Ya'qub, tetapi Nabi Yusuf alaihi salam dan saudaranya satu bapa tapi berlainan ibu. Maka timbulnya hasad. Maka Bunyamin, kita buat nama Bunyamin lah, pasal Israiliyat kata nama Bunyamin. Macam juga Imratul Aziz, wanita yang nanti menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, mereka kata namanya
Zulaikha. Quran tidak pernah menyatakan nama Zulaikha dan tidak ada dalam hadis yang menyatakan nama Zulaikha. Tapi tak apalah, untuk kita ingat kita sebut Zulaikha kerana riwayat Yahudi kata mereka nama Zulaikha. Sebab itu kita kata tak ada doa, maka himpunkanlah hati aku, hati mereka macam mana dihimpunkan hati Yusuf dan Zulaikha. Nama Zulaikha itu sendiri tak ada. Dan tidak ada riwayat yang menyatakan Zulaikha berkahwin dengan Yusuf, melainkan riwayat yang tersangat dhaif, Israiliyat yang tidak boleh dipegang, iaitu riwayat Zaid bin Aslam. Balik kepada wa ajma'u an yaj'alu, mereka telah ijma'. Sebab tu kita dengar ada perkataan ijma'. Orang kata ijma' ulama. Kita ni dia kata Quran dan hadis ikut, tapi ijma' ulama pun kena pakai. Dia orang ni tak nak pakai ijma' ulama, dia kata. Ijma' bukan maksud pendapat ulama. Kita tanya dia apa maksud ijma'? Ijma' ulama ni pendapat ulama. Ini masalahnya, semua orang hak dia rasa dia sendiri pandai, dia bercakap. Ijma' ulama bukan maksud pendapat ulama. Maksud kesepakatan semua ulama. Dia dalam mustalahnya dia panggil ittifaqu jami'il mujtahidin fi asrin min al-usur ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan semua mujtahidin, semua kena sepakat. Kalau mazhab Syafi'i kata lain, mazhab Hanbali kata lain, dia tak panggil ijma'. Kalau semua, kalau mujtahidin ni bukan tok lebai kampung. Mujtahidin ni ahli ijtihad. Kalau setakat saya ni ikut mazhab Syafi'i, saya ikut mazhab Hanafi, dia tak sampai label mujtahidin walaupun dia dapat PhD 7. Mujtahidin maksud dia independent, mampu untuk buat conclude, mampu untuk buat kesimpulan hukum sendiri. Dia mujtahid. Bila mujtahid itu semua sepakat dalam satu hukum hakam, satu hukum, dan tak ada kecuali, ijma'. Ijma'. Kalau kata zaman itu ada 100 mujtahid, 99 setuju, seorang tak setuju, tidak dinamakan ijma'. Maka sebab itu kita tengok ada kata-kata Imam Ahmad, manidda'a bil ijma'i faqad kadzab. Dia kata, siapa yang mendakwa ijma' maka dia bohong. Sebab apa? Bukan tak ada ijma', susah nak berlaku ijma'. Sebab bila kita tengok bab ijma', apa yang ulama ijma'? Wajib sembahyang 5 waktu, hatu di ijma'. 1/6 bahagian pusaka untuk nenek, itu ijma'. Wajib puasa Ramadan, yang tu ijma'. Baca Yasin malam Jumaat, mana ada ijma'? Bukan masalah apa, tapi dia kata, saya bukan masalah orang baca. Tapi bila dia kata kita baca, sebab apa baca? Ini ijma' ulama'. Apa ijma' ulama'? Pendapat ulama'. No. Awak tak faham apa itu ijma'. Sebab itu ada bab ijma'. Kitabul ijma'. Kalau pendapat ramai, baru dia panggil pendapat jumhur, tidak ijma' lagi. Majoriti ulama' berpendapat, itu tidak ijma'. Sebab itu bila kita kata rojokkan Islam, Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas, ijma' yang tu maksudnya. Yang apa mazhab pun, sama ada Hanafi, Hanbali, Maliki, Syafi'i, sahabat Zahiri, apa saja mereka pada satu zaman dalam bab itu, tak ada yang berkecuali. Semua bagi pendapat yang sama. Artinya very clear dalam masalah tu. Tidak ada dua pandangan. Kita namakan dengan ijma'. Sebab itu jangan mudah-mudah, ni dah ulama' kata kita kena pakai juga pendapat ulama'-ulama' kita, ijma' ulama'. Amboi. Tak tahu jangan cakap. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghiyabatil jub'. Mereka itu bersepakat nak masukkan Yusuf untuk menjadikan dia
fi ghiyab, dalam kegelapan jub. Wa awhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrin hadha. Maka kami wahyukan kepadanya, kami bagi tahu kepada Yusuf bahawasanya akan diberitahu kepada mereka. Allah kata, wa awhayna ilaihi, kami wahyukan kepadanya. Kepada siapa? Bila Allah wahyukan? Masa Yusuf masuk dalam telaga. Kita tak tahu. Berdasarkan cakap abang mereka pasal Quran tak bagi tahu. Quran bukan kata ketika itu umur Nabi Yusuf 15 tahun. Quran dia bercakap perkara yang penting. Dan manusia istinbat. Manusia mengambil kesimpulan daripada Quran. Bila saudara-saudara Yusuf kata yarta' wa yal'ab, nak bawa Nabi Yusuf pergi seronok dan main, kita rasa macam memang Yusuf masih muda lagi lah. Mungkin kalau tak remaja, tak budak pun remaja saja. Mesti tak boleh pergi lebih pada tu. Kalau tidak takkan tua-tua nak pergi main. Ada juga orang tua main. Tapi dalam konteks itu tak nampak kemunasabahan, siak, gaya bahasa ayat. Bila mereka masukkan Yusuf dalam telaga, apa perasaan Yusuf? Dia tak kuat lagi untuk menghadapi cabaran, dia muda. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepadanya. Dan Quran sebut wahyu ni banyak. Kadang-kadang Quran sebut wa awha rabbuka ilan nahl. Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Lebah dapat wahyu. Dalam konteks lebah, ilham. Supaya lebah. Allah Subhanahu wa taala kata wa awhayna ila ummi Musa. Kami telah wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Dalam konteks itu ilham yang betul. Nabi Yusuf alaihissalam dia nabi. Tapi yang penting Allah bagi tahu dia, Allah berikan supaya dia tahu la tunabbi'annahum, sesungguhnya kelak kamu akan menceritakan kepada mereka. Cerita pada siapa? Kepada saudara-saudaranya bi amrin hadha, dengan perkara ini. Apa yang mereka buat hari ini, satu hari kamu wahai Yusuf akan bagi tahu balik kat mereka tentang perbuatan mereka ni. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tak sedar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Yusuf alaihi salam akan keluar daripada telaga tu. Dan satu hari Nabi Yusuf mungkin Allah bagi tahu, kita tak tahu adakah Allah bagi tahu dia detail ataupun Allah memberikan tentang pengetahuan umum kepada dia. Satu hari kamu akan sebut balik kat depa apa yang depa buat ni. Masa kamu sebut nanti tu, depa pun tak sedar yang itu kamu. Ini yang Quran kata. Dan kita akan dengar nanti Nabi Yusuf berdialog dengan saudara-saudara dia. Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf idh wa akhihi idh antum jahilun. Adakah kamu sedar, kamu tahu apa yang kamu buat kepada Yusuf dan saudaranya ketika kamu dulu dalam keadaan jahil? Yang ni Nabi Yusuf akan sebut balik kat mereka. Bila? Masa mereka pergi Mesir, Nabi Yusuf dah menjadi raja muda ataupun menteri yang berkuasa di Mesir. Dan kita akan sampai. Sebahagian ahli sejarah kata Nabi Yusuf itu termasuk dia menteri muda, raja muda, kerana raja Mesir ni Firaun. Firaun itu dia bukan nama orang. Firaun tu jawatan. Siapa saja yang memerintah Mesir, maka dia memegang jawatan sebagai Firaun. Sebab tu ada dulu penulis, betul dia kata, Astorajabat kata, ada Firaun baik, ada Firaun tak baik. Betul. Memang betul, ada Firaun baik, ada Firaun tak baik. Nabi Yusuf mendampingi Firaun itu. Dan sebahagian ahli sejarah kata dia salah seorang daripadanya. Kerana dia pegang jawatan tu. Tapi dia bukan, Firaun ni raja lah, ada raja baik, ada raja yang tak baik.
Allah bagi tahu Nabi Yusuf, nanti Nabi Yusuf akan sebut balik perbuatan mereka kepada mereka satu hari nanti. Waja'u abahum isya'an yabkun. Waja'u, dan mereka mendatangi abahum, bapa mereka, isya'an, pada waktu isya. Dia tulis sini pada waktu petang. Pasal isya tu, tapi isya ni isya, dia ghadati wal asyi, dia petang memang isya lah. Itu waktu petang. Tapi isya boleh masuk malam, macam sekarang waktu isya. Mereka datang kepada bapa mereka, isya'an yabkun, pada waktu isya, yabkun, menangis. Pasal apa mereka datang waktu isya? Mereka dah bubuh Yusuf dalam telaga. Kenapa mereka bawa waktu isya? Pertama, perkataan isya menguatkan balik tafsiran saya tadi. Ghadan tu maksudnya bukan esok, maksudnya apa? Pagi. Jadi dia keluar pagi, dia balik isyak. Dan mungkin mereka telah buat semua kerenah ni pagi. Tapi kalau mereka balik masa pagi, mungkin Yaqub kata, jom kita pergi tengok. Jadi mereka tunggu seakan-akan macam mereka duk pergi cari Nabi Yusuf. Mereka pun mangkang lah kan. Mereka pusing. Dah bila balik malam, bagi tahu Nabi Yaqub nak buat apa? Malam. Bukan zaman sekarang ada apa, lampu jalan boleh duk pergi suluh dengan torchlight ke apa, tak ada. Zaman itu. Dan kawasan tu tentu kawasan bahaya, sebab Nabi Yaqub sendiri dah tak bagi pi kerana bimbang serigala. Yabkun, pergi waktu isya dan menangis. Sebagai ulama tafsir kata, kalau kita nak ada benda yang bukan disuruh oleh agama, manusia ni, bila kita nak bercakap dengan orang satu benda, kalau tempat cerah, orang tengok mata kita, kadang-kadang orang boleh tahu dia ni macam bohong. Tapi bila cakap waktu isya malam, tak apa nampak biji mata depa ni jenis mata bohong ke mata tak bohong. Depa main lewat kan. Jadi depa main tak nampak mata. Dan orang kalau nak cakap satu benda, Arab kata malu. Malu ni nampak di mata. Tapi kalau gelap, korang malu. Sebab tu bila orang baru kahwin, malam pertama tu dia tutup lampu sebab dia malu. Kalau dia buat cerah tu, kira canggih lah dia kan. Dan ini ialah satu benda, realitinya macam tu lah. Kerana biasanya bila gelap, manusia rasa korang malu. Mereka ni main jumpa opak mereka beransya orang kali mata mereka pun korang malu sikit dengan opak mereka untuk tipu. Yabkun, menangis. Ini menyebabkan ulama-ulama fiqh menyatakan, qadhi jangan terima hujah orang kerana dia menangis. Sebab anak-anak Nabi Yaqub menangis, ramai-ramai menangis. Dan tapi bohong. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang cakap dia menangis, mungkin kita terpengaruh, tapi belum tentu dia cakap benar. Belum tentu dia cakap benar. Sebab tu juri tu bila time menangis, dia mau pergi keluar. Jangan duk tunggu. Sebab takut tangisan itu mempengaruhi. Dan ada orang memang dia boleh menangis. Saya kenal dekat ramai artis ni, selalu saya tanya, macam mana hampa menangis? Dia kata ada teknik dia, macam mana nak pergi menangis. Tadi duduk gelak elok, masuk-masuk dalam filem boleh menangis. Kita pun tengok kawan hak duduk di luar pun menangis. Kita tahu dia bukan menangis betul, dia menangis dapat duit tu. Macam orang kita tengok gambar Hindustan, dia pun sedih kan. Itu dapat duit semua tu. Menangis bukan mesti tanda benar. Yabkun, Quran kata. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhib wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai bapa kami. Saya sebut dulu.
Ini satu Quran, walaupun cerita mereka ni anak-anak Nabi Yaqub, tapi bahasanya bagus. Ya abana, ya bunayya, Quran. Sebab tu kita kalau kadang-kadang setengah orang dia nak westernize kan keluarga dia. Oh, tak payah panggil father, just you call me my name. Dia pun bapak dia teman Yusuf, dia pun Yusuf. Macam mana anak tuan panggil nama ya? Oh, saya westernize ni, western punya style. Tiru hak elok lah, hak tak elok tu duk tiru lah. Dengan awak tiru macam tu, awak tak jadi moden pun. Ini masalah orang kita, dia pergi tiru benda yang tak memajukan diri dia. Bila dia rasa dia nak maju, dia bubuh subang sebelah, bubuh tetu, dia rasa dia maju. Apa majunya? Tetu tu badui di padang pasir dulu buat. Lepas tu barat duk buat lah, ni budak-budak duk tiru. Bukan lambang manusia. Sebab tu ada bab haram bubuh tetu ni. Manusia kerana benda tu dibuat. Macam kita barang Thailand pergi kat Amerika, bubuh cop, hantar main balik, jadi mahal. Lama dah India pakai sari tunjuk pusat ni, tapi kita tak tiru pun. Tiba-tiba bila artis barat pakai tunjuk pusat, Britney tunjuk pusat dah, maka kita pun pakai, budak-budak kita pun sekarang angkat pusat sikit tunjuk. Walaupun pusat budak kita tu sebagai ni hitamnya lah. Sebab bukan pasal, soalnya ialah cara kita fikir. Qalu ya abana inna zahabna, mereka berkata wahai bapa kami, inna zahabna, sesungguhnya kami telah pergi, nastabiq, berlumba. Bukan kami berlumba tinggal Yusuf, kami pergi dan berlumba. Ini beza. Maksudnya tempat Yusuf duduk, kami tak berlumba di situ, kami pergi berlumba di tempat lain. Wa tarakna Yusuf, dia cara dia atur ayat nak bagi kat pak dia ni. Dia pun 10 orang sebelum nak balik bincang habis dah konspirasi ni kan. Inna zahabna nastabiq wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina. Inna zahabna nastabiq, kami telah pergi, nastabiq berlumba, wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina, dan kami tinggalkan Yusuf 'inda mata'ina, untuk jaga di sisi barang-barang kami, untuk jaga barang-barang kami. Fa akalahu dhib, dan azib iaitu serigala makan dia, makan Yusuf. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, satu lagi bab yang mereka sebut iaitu nastabiq. Nastabiq ni maksud berlumba. Apa hukum berlumba dalam Islam? Lumba-lumba ni apa hukum? Bertanding ni, bertanding. Tanding banyak lah. Dulu bertanding, Nabi SAW ingatkan, Nabi kata, la sabaqa illa, tidak ada pertandingan melain fi nasli, pada panah, wal khuf, dan pada unta, yang lumpa unta, wal hafir, dan lumba kuda. Nabi kata 3 benda ni orang lumba. Hak lain tak ada faedah. Lumba lain, tandingan tak ada faedah. Mungkin Nabi nak merujuk pertandingan ni memberi faedah. Lawan panah siapa pandai. Zaman kita menembak lah, bagus. Unta, naik unta, ini penting, kenderaan. Kuda, berlumba. Yang lain pada zaman tu mungkin Nabi cakap dalam konteks tu, tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata lain daripada lumba 3 ni jadi judi. Dia very literal dalam masalah tu. Tapi kita kata berlumba ni ada yang jadi judi, ada yang tak jadi judi. Dia jadi judi jika sekiranya pihak yang berlumba itu meletakkan sesuatu keuntungan yang akan diperolehi salah seorang daripada mereka. Kita main badminton, kita kata jom kita main badminton, kalau aku menang malam ni hang belanja aku, kalau hang menang aku belanja hang. Judi. Sebab ada pertaruhan. Allah dia kata member-member je, tapi judi. Kita tak boleh makan mana. Kalau kita makan judi.
Tapi dia kata artinya ada pertarungan. Tapi kalau kawan kita tengok kita duk main badminton, dia kata hamba main, siapa menang aku belanja malam ni. Dia tak main, tak judi, sebab dia pihak ketiga yang tak terlibat dalam pertandingan tu. Kerana dia sentiasa akan bagi. Kalau hang menang pun aku bagi, dia ni menang pun aku bagi. Itu sifat pemurah daripada dia. Tapi pertandingan antara dua pihak tak boleh. Main bola sepak 7 sebelah, seorang bayar RM20. Bila menang, ambil duit ni, kita bagi pada pihak yang menang sebagai hadiah. Judi. Joran, masuk satu kail berapa ringgit? Satu kail berapa lah? Ha? 20 tu hak komannya. Satu kail 100. Bawa 2 kail 2. Dia kira mata pancing. Judi. Hak tu judi terang-terang. Pihak penganjur kata ada yuran penyertaan. Duit tu lah menyebabkan orang menang boleh dapat sampai 10,000, 5,000. Jadi kegilaan joran ni. Untung dia besar. Nastabiq. Sebab tu, tapi kalau kita berlumba lah biasa, Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar berkata, Nabi SAW kadang-kadang lumba dengan Aisyah, lumba kuda, siapa menang dulu, kadang-kadang dengan sahabat. Dan Nabi SAW ada unta Nabi, nama dia Ghatba, unta Nabi. Lepas tu unta ni laju, siapa lawan pun kalah. Satu hari ada orang Arabi, orang Arab Badawi, dia main dan dia challenge unta Nabi dan menang unta dia, kalah unta Nabi. Nabi SAW kata, haqqun 'ala Allah alla yarfa'u syai'in min ad-dunya illa wada'u. Telah menjadi ketetapan Allah, dia tak angkat sesuatu di dunia ni melainkan dia akan rendahkan balik. Sebab tu kita jangan duk ingat sentiasa kita mesti menang, aku tak boleh kalah. Hatta Nabi bila tengok unta Nabi kalah, Nabi kata, ya, semua benda dalam dunia ni ya Allah angkat dia, ada masa Allah buat turun dia. Kadang-kadang Allah bagi semua, kita meniaga sentiasa untung, Allah bagi kita rugi sekali. Masa kita rugi, kita pun tahu. Masa untung tu, tak ada nak doa Allah Ta'ala, tak ada nak minta, merayu kat dia. Bila rugi, oh, kita pun semayang pun bagus, bangkit tahajud. Kadang-kadang masa rugi itulah mungkin kita masuk syurga, masa untung mungkin tak masuk. Masa kita sihat, kita semayang juga, tapi kita tak setara mana ingat. Tapi bila kita bermasalah, Allah, kita pun doa kita lain, Allah bersihkan kita banyak. Sahabat Nabi yang paling pandai dalam baca Quran ni ialah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Aqra'ukum Ubay, Nabi kata, orang yang paling pandai baca Quran di kalangan kamu, Ubay. Bila turun surah Bayyinah, Nabi bagi tahu pada Ubay, Allah suruh Nabi baca surah Bayyinah ni kepada Ubay. Ubay kata, zakarani fil mala'il a'la, Tuhan sebut nama aku pada malaikat di langit. Ya, Tuhan sebut nama kau Ubay, Allah sebut nama kau. Ubay menangis terisak-isak kerana mengenangkan Nabi kata Allah sebut nama dia. Ubay ni dia demam panas 20 tahun tak baik. 20 tahun. Tapi bangkit berjihad ni tu lah, tapi sentiasa demam. Sehingga orang kata bangkitnya Ubay dengan keadaan sebersih-bersih manusia dan yang kat setinggi-setinggi darjat di sisi Allah. Orang seperti Ubay yang Tuhan sebut nama dia di sisi Mala'il A'la pun demam panas
tahun. Bersyukur dia kepada Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang orang sakit masuk hospital, Tuhan pun pasal apa dia bagi aku sakit Aku bukan tak pergi sembahyang. Allah. Kita tak disuruh cari penyakit. Tapi penyakit, kesusahan, ujian Allah banyak merubah kehidupan kita. Banyak membentuk akhlak kita, mengingatkan kita pada Allah. Mungkin masa hari kita kena, kita kata pahit. Quran kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka satu benda sedangkan dia baik untuk kamu. Hidup ni tak ada apa. Hidup sebenarnya ialah akhirat. Umur 50 tahun kalau dapat syok pun syok 10 tahun, 15 tahun. Dan akhiratlah kehidupan yang kekal. Kalau Allah bagi susah 5 tahun untuk dia bagi kehidupan yang tidak ada hentinya kebahagiaan, apalah nilai 5 tahun? Maka sebab tu kita tak minta sakit. Bila kita sakit, kita akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kehidupan yang ada di hadapan kita. Inilah realiti hidup yang entah berapa ramai manusia jadi baik disebabkan kerana ujian. Tapi kalau ada orang yang Allah uji dia, lalu dia menjadi bertambah jahat, maka dia seburuk-buruk manusia. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji manusia. Supaya apa? Supaya walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kita bayangkan indah Quran. walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kami benar-benar akan mengenakan, menguji kamu sedikit daripada ketakutan. Takut kita. Takut orang ambil tindakan. Takut orang buat kerja dan kerja kita. Takut macam-macam. Minal khawfi wal ju', takut dan lapar. Wa naqsim minal amwal, dan kurang harta, wal anfus, nyawa, was thamarat, dan buah-buahan. Tapi Allah kata apa? Wa basyiris sabirin. Bagilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka musibah, mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan faham maknanya, kita faham, oh kita daripada Allah, kepada Dia kita kembali. Bila kita tahu, kita duduk sekejapnya kat sini ni, lepas ni kita nak pergi lain pula, kita tenang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan hal ini. Kata mereka lagi, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Dan tidaklah engkau mukminin lana, beriman. Mukmin itu percaya. Percaya dengan kami walau kunna sadiqin, walaupun kami bercakap benar. Dia kata dia tahu dah, pak dia tak percaya. Dia kata kami tinggal Yusuf kerana nak pergi berlumba dekat barang, tiba-tiba serigala makan. Idea serigala makan ni ialah benda yang Nabi Yaqub sendiri sebut masa awal. Dia ambil buah tu juga bagi. Saya tak tahu, tapi saya tengok ada macam-macam. Tengok ada orang buat kartun Nabi Yusuf dan seumpama. Tapi saya rasa, pada perasaan saya, mereka ni masa ni muda. Bila mereka muda, mereka ni kita kira tak matang lagi dalam buat benda ni. Sebab kita dah sebut dulu, semua ni Quran bila sebut asbab, kita rasa bila kita tengok kepada sirah Al-Quran, bila sebut asbab, Quran merujuk pada mereka. Artinya
saudara-saudara Yusuf jadi Nabi belakang. Yang kes yang terlibat dengan Nabi Yusuf ni, mereka jadi Nabi. Jadi mustahil mereka buat satu jenayah yang memang betul-betul nak jenayah. Tapi kita kira rempang lah. Rempang masa tu, tengok pak dia sayang kat adik sikit, ambil pergi bubuh dalam telaga. Dan Quran tak kecam mereka berat. Sebab manusia ni, kita nak kena faham keadaan ni supaya macam mana nak orang tahu macam mana boleh jadi nabi pula puak-puak ni. Dia tak sama. Setiap orang yang tampil melakukan kesalahan tidak sama. Pertama, mereka tak bunuh Nabi Yusuf. Mereka tak pun tempat mereka agak selamat. Tapi cuma mereka nak pisah dari keluarga. Salah, dosa. Tapi beza antara manusia dengan satu manusia dalam dosa banyak. Antaranya beza pada masa dia buat dosa. Seseorang yang berzina berdosa. Tapi bukan semua orang yang berzina dalam keadaan satu level dosa dia. Ada yang berzina dalam keadaan dia memang berzina dengan penuh ketakaburan dia. Peduli apa aku? Dan langsung dia tak rasa salah. Ada yang berzina dalam keadaan dia berzina kerana dipengaruhi oleh nafsu dia, tapi dia rasa dia bersalah. Tentu tak sama. Walaupun dua-duanya berdosa, tapi tentu kedudukan di sisi Allah ada yang lebih teruk dan ada yang teruk. Sebab itu kita sebut dulu hadis orang yang minum arak, walaupun Nabi laknat orang minum arak, tapi Nabi SAW pernah kata pada sahabat yang minum arak, bila orang cerca dia, Nabi kata, la tal'anu fa inni a'lam annahu yuhibbullah wa rasulah. Dalam hadis Bukhari, jangan kamu laknat dia kerana aku tahu dia sayang Allah dan Rasulnya. Minum arak, tapi dia ada lagi ruang dia sayang Allah dan Rasul. Dia salahlah bidang bahagian. Satu sudut lagi insan, ada orang yang buat dosa dan dia tak berundur daripada dosa dia. Dan ada orang yang dia buat dosa, dia selalu balik pada Allah. Kadang-kadang dia ulang, tapi dia balik. Bila dia buat dosa, dia menyesal. Dia solat, dia taubat, dia minta ampun, dia minta ampun, dia minta ampun. Bila masa dia minta ampun, Allah kata apa? Dalam hadis Bukhari, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru lahu wa ya'khudhu bidhanbi. Bukan apa tu, hamba aku tu dia tahu baginya Tuhan yang boleh ampun dia dan yang boleh ambil tindakan kepada dia. Kemudian Nabi kata summa makas, kemudian dia lepas taubat tu duduk elok perangai, Masya Allah, pada satu peringkat, tinggal satu tempoh, duduk lama kejap, buat pula. Bukan kerana dia memang masa duduk taubat tu dia ingat, aku pas taubat ni dah peluang buat pula taubat dulu pelan-pelan. Tak. Dia tak ada. Memang dia taubat lillahi ta'ala, dia taubat. Lama-lama hidup tak tahan, lama-lama dia kena seluruh iman, tum jatuh pula. Masa jatuh dia kata, Rabbi inni aznabtu dhanban faghfirli. Dalam hadis Bukhari, wahai Tuhanku, aku telah buat dosa, tolong ampun aku. Allah kata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Tuhan, hamba aku itu tahu bahawasanya baginya Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dan mengambil tindakan terhadap dosa. Allah kata. Kemudian dia taubat, duduk lama, lepas tu buat pula. Hadis. Sehingga Nabi kata, Tuhan kata, ya abdi if'al ma syi' qad ghafartu lak. Wahai hamba-Ku, buatlah, aku ampun kau. Ulama hadis bahas hadis ni di Bukhari ni. Bukan Nabi galakkan dosa, tapi Nabi nak cerita manusia selagi mana dia minta ampun kat Tuhan, Tuhan ampun dia. Kita tak saduk kalut urusan orang minta ampun.
Bila kita tengok satu orang minta ampun, kita kata, hang dulu aku tengok buat dah benda ni, tu aku tengok hang tobat ni buat balik. Dia kata, aku berdosa, aku ampun. Tak boleh, 2 kali no. 2 kali tak ada can. Allah. Ya akhi, jangan. Syaitan sentiasa bagi manusia putus semangat. Tak ada peluang kau. Tapi Allah sentiasa membuka peluang taubat. Sebab tu kita bila tengok selagi mana, sebab tu kita, saya nak ceritanya hal ni ialah, kita ni marah kat maksiat orang, tapi kedudukan dia dengan Tuhan kita tak sama masuk campur. Kata hang buat maksiat, hang kaki dosa, hang buat benda ni. Dia kata aku minta ampun kat Tuhan. Hang minta ampun kat Tuhan. Yang buat tu salah. Tak mustahil orang yang kita tengok di dunia ni, masa hari kita tengok dia jahat, tiba-tiba pergi ke akhirat kelak mungkin dia dahului kita dalam kebaikan. Allah mengetahui setiap benda yang ada dalam jantung hati manusia. Setiap kita sama kelihatannya, tapi tak sama apa yang terpendam dalam jiwa kita. Setiap orang yang duduk dalam saf dan menyatakan Allahu Akbar, bunyinya sama, tapi tak sama khusyuknya. Setiap orang yang berdoa Ya Rab, bunyinya sama, tapi tak sama dalam tawakal dan harapannya. Setiap orang yang mengaku beriman, bunyinya sama, tapi adakah sama antara iman kita dengan iman Abu Bakar, iman kita dengan sahabat, dan iman kita antara kita? Tak sama. Allah mengetahui apa yang zahir dan yang batin di kalangan hamba. Kita mengetahui yang zahir saja. Kadang-kadang kita hukum fulan tak bagus, kita tak tahu mungkin suatu hari dia di sisi Allah lebih baik pada kita. Sebab itu kita berhati-hati dalam hukum. Kita hukum dalam bab tu je. Awak melakukan zina, haram, berdosa, awak buat dosa besar. Dan aku confirm, hang esok mesti masuk neraka je, syurga tak ada. Yang ni jangan masuk campur. Jangan masuk campur. Allahu ya, ini urusan Allah. Urusan Allah. Maha suci dia. Kita tak boleh campur urusan dia. Dia memasukkan pelacur yang memberi minum anjing ke dalam syurga. Adakah pelik untuk dia nak masukkan hamba-hamba dia yang lain ke dalam syurga? Disebabkan yang dia tahu siapa hamba tu, apa yang kita tak tahu. Kita tengok hamba sama, kita kata aku lebih baik daripada dia lagi. Ya bagus, pada zahir entah lebih baik. Kita pun kata entah awak lebih baik daripada zahir, tapi kita tak tahu apa yang terpendam dalam jiwa dia, yang mungkin kadang-kadang Allah lebih sayang dia di sudut tu lebih daripada kita. Qalu ya abana, bawah dulu. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Waja'u ala qamisihi, dan mereka datang di atas bajunya, yakni bawa baju, bidamin kadhib, dengan darah yang dusta. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Berkatalah Yaqub, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Dia orang ni mengurut riwayat Israeliatnya, lepas dia bubuh Yusuf dalam tu, dia ambil baju. Kemudian baju tu dia pergi, dia sembelih kambing ke apa, dia ambil darah kambing, dia lumur di baju tu. Dan dia bawa baju tu pergi kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Dia kata inilah bukti Yusuf telah dimakan oleh serigala, sebab baju ni adalah, inilah darah Yusuf. Zaman tu tak ada lah ujian DNA lagi. Kemudian Nabi Yaqub ambil test. Cuma mereka silap satu. Mereka ni budak-budak lagi kot. Baju tu tak terkoyak. Kalau serigala serang dia, makan dia, mestilah baju dia terkoyak. Dia baju ni elok. Sebahagian riwayat Israeliat kata, Nabi Yaqub kata, alangkah berbudi bahasanya serigala yang makan anakku ni, sampai baju pun tak terkoyak. Dia ada orang kadang-kadang bila dia tak bohong, dia bohong benda yang Nabi Yaqub kata bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bahkan kamu yang menghiasi, nampak bagi kalian benda menghiasi
diri-diri kalian terhadap perkara ni. Hampa buat benda ni untuk bohong. Sawalan, kamu hias benda ni. Kamu reka benda ni untuk diri kalian. Dan ini ada bab dalam fiqh Islam. Qadhi, kita boleh, walaupun satu benda kita tak ada bukti yang nyata, tapi kita tengok pada satu bahan, kita boleh jadikan bahan itu sebagai petanda benar ataupun salah. Nabi Yaqub kata anak-anak dia bohong dengan melihat kepada baju tu, bahawa baju tu tak terkoyak. Maka dengan itu Nabi Yaqub tahu bahawasanya ini cerita tak betul. Dan ini menjadi dalil bahawasanya boleh untuk kita menilai sesuatu khabar, cerita dengan melihat kepada kesan, benda, bukti ataupun bahan yang didakwa. Banyaklah. Melainkan benda yang Allah tetapkan. Misalnya Allah tetapkan kalau nak tuduh orang berzina mesti 4 orang saksi. Allah tetapkan. Maka kita tak boleh tuduh orang zina melainkan datang 4 orang saksi. Tapi kalau kita tuduh orang itu berada di tempat berkenaan, berkhalwat umpamanya, tak patut kita mengintip orang. Tapi tiba-tiba ada kaki mana yang suka duk buat dakwaan. Dia kata dia ni telah berdua-duaan dengan perempuan. Adakah dia berzina? Aku tak kata dia berzina, tapi aku kata dia berdua-duaan. Dia tuduh. Kalau dia tuduh macam tu, dia mesti mendatangkan bukti. Selagi dia tak kata zina, dia tak perlu datang 4 orang saksi, tapi dia boleh datang bukti yang lain. Bukti itu kalau dia tangkap gambar ke dia apa, itu semua boleh jadi bukti. Bukti itu bukan menunjukkan agama suka dengan bukti itu, tak. Tapi oleh kerana dia tampil membuat tuduhan, untuk dia membuktikan tuduhan itu, dia boleh bawa bukti lain. Tapi kalau dia kata saya nampak dia berzina, dia mesti 4 orang saksi. Tapi kalau orang kata saya tengok dia berkhalwat, dia mungkin boleh datangkan bukti yang lain. Dan bukti itu hakim boleh pakai, tapi tak boleh tuduh orang tu berzina. Kerana berzina memerlukan 4 saksi. Kerana khalwat tak sama dengan zina. Pegang tangan tak sama dengan zina. Peluk tak sama dengan zina. Sebab itu saya sebut, kes tuduh orang zina, 4 orang saksi. Kalau tak tuduh zina, kita kata lelaki itu berada di tempat berkenaan, itu perempuan itu berada di tempat berkenaan. Boleh tak dia menggunakan tuduh dengan rakaman gambar ataupun bukti DNA ataupun cap jari untuk dijadikan sokongan pendakwaan? Boleh. Kerana Nabi Yaqub mengambil tanda bahawasanya tidak koyaknya baju sebagai tanda dakwaan tidak benar. Dakwaan tidak benar. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kamu yang buat cerita benda ni, fasabrun jamil. Maka dia sabar dengan sabar yang jamil. Apa nak panggil sabrun jamil? Nabi SAW kata sabrun ni alladhi la syakwa ma'ahu, yang tak ada apa-apa tak ada apa-apa. Sabrun jamil, sabar yang cantik, yang tak mengadu kat siapa dah, hanya kepada Allah Ta'ala. Wallahu musta'anu ala ma tasifun, dan Allah lah yang menolong di atas apa yang kamu ceritakan. Allah lah yang membantu, tempat Allah lah minta pertolongan atas apa yang kamu ceritakan. Ini tuan-tuan, ada beberapa benda potongan ayat ni. Pertama, Nabi Yaqub AS tak boleh nak buat apa. Cerita hilang anak dia ni kereta besar pada dia. Tapi dia nak kena sabar. Tapi sesabar mana Nabi Yaqub, dia tidak lebih, dia hebat. Tapi yang lebih hebat ialah Nabi Allah Ibrahim AS. Yusuf hilang, Nabi Yaqub tahu dia tak bunuh. Hilang, tapi dia tak tahu di mana. Di tangan anak-anak dia. Tapi Allah telah uji Nabi Allah Ibrahim supaya sembelih anak dia.
Sebab itu Ibrahim yang lebih hebat, Abul Anbiya. Ini orang bagi hilang anak, memang sedih lah. Tapi bila Allah perintahkan kau sembelih anak kau, ini lebih hebat. Ini lebih hebat. Nabi Yaqub sedih. Quran tak kata fasabar, dia sabar, tapi sabrun jamil. Sabrun jamil ni adalah perfect patient. Kesabaran yang lengkap, sempurna. Nabi kata kesabaran yang tak ada apa-apa, tidak ada apa-apa aduan lagi bersama dengan dia. Kalau kita, aku ni sabar macam Nabi Yaqub, kata tak, aku ni cerita kat hang lah masalah aku ni, tapi buat apa aku sabar lah macam Nabi Yaqub sabar. Tak, Nabi Yaqub punya sabar, tak habang kat sabar dah. Complete. Tak ada apa-apa associated with any complaint. Tak diiringi dengan apa-apa komplain. Tak kata apa. Tak kata, ya Allah, apa sebab lah hilang anak aku. Dia sabar sepenuhnya. Fasabrun jamil. Sebab tu bila ulama bahas tentang darjat-darjat kesabaran ni yang tinggi sekali, dia kata sabrun jamil. Sabar yang cantik. Orang tanya macam mana dengar kata masalah. Alhamdulillah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dunia dengar macam nakrak. Dia kata dia tu timpa bala banyak. Kita pergi tanya dia macam mana. Alhamdulillah, insyaAllah. Kata, kalau dia main, itulah aku pun tak tahulah Tuhan nak uji apa lagi main kat aku ni. Tak cantik dah. Tak cantik dah. Tapi sabrun jamil. Sabar yang cantik. Tak ada habang kat siapa. Hanya bangkit. Ya Rab. Ya Rab. Wahai Tuhan. Wahai Tuhan. Wahai Tuhan. Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Allah lah yang menolong di atas apa yang kamu ceritakan. Ayat ni jugalah Aisyah kata, bila orang tuduh dia berzina. Bila orang tuduh Aisyah berzina dengan Safwan dan tersebar, Aisyah tak tahu mula-mula. Dia tak tahu pasal dia demam. Orang duk cerita dah di Madinah kata dia berzina. Allah berat dia isteri Nabi. Dia pun heran. Dia tengok Nabi masuk, tengok dia demam. Nabi nampak hambar. Nabi kata, kaifa tilkum? Macam mana demam? Heran. Kata Nabi tak mesra. Orang cakap, kata dia, bila orang bagi tahu dia nak pergi buang air, dulu zaman dulu nak buang air, nak kena pergi tengah padang pasir. Bila dia orang bagi tahu, kata orang duk, sebenarnya di Madinah ni duk heboh cerita pada zina. Aisyah tak edi buang air, lemah badan aku. Fasabrun jamil. Aisyah sabar yang cantik. Aku hanya kata wallahu musta'anu ala ma tasifun. Tuhanlah yang menolong atas apa yang hampa sifatkan. Dan ini juga benda yang patut kita kata. Bila orang tuduh kita benda hak kita tak kata, kita tak buat, kita kata wallahu musta'anu ala ma tasifun. Allah lah yang akan tolong aku atas apa yang hampa kata, atas apa yang hampa sifatkan. Aku tak buat. Aku sabar, aku serah kat dia. Serah pada Allah Ta'ala. Dan saya yang kuliah lepas tuan-tuan pergi, saya cerita tentang apa? Ibnu Baqiyah, salah seorang Gubernur Abbasiyah, Jabbar, gangster dia.
Satu orang alim, satu orang salih, orang biasa, orang salih, orang kuat ibadat, orang bagus, orang baik, orang salih. Masuk mai kata dia buah penampak kat tu. Dia menteri. Buah penampak ikut dan dia. Hamba Allah ni kata-kata la aruddannaka bisihamil lail. Aku akan jawab, aku akan balas apa yang kau buat ni dengan panah malam. Dia kata idhab anta wa sihamuk. Pergi kau dengan panah kau. Panah malam ni istilah yang digunakan oleh orang-orang saleh yang bermaksud doa 2/3 malam. Yang sangat tepat. Hamba Allah ni tetap apa? Dia balik, dia bangun tahajud, dia doa, ya Allah, Ibnu Baqiyah, innahu latamani, Ibnu Baqiyah sepak aku. Dan aku tak buat salah apa kat dia. Potong tangan dia, ya Allah, di dunia aku nak tengok. Tidak hanya berapa lama kemudian, tukar khalifah baru masuk, potong tangan menteri ni dan gantung tangan dia di pintu Baghdad. Ibnu Baqiyah. Maki kita pun wallahu musta'anu ala ma tasif. InsyaAllah kita sambung lepas pada ni cerita Nabi Yusuf AS. Saya sebenarnya kita ceritanya lambat sikit, kita nak ambil dia punya, dan kita buka pada soal jawab. InsyaAllah ada soalan? Ada soalan tuan-tuan? Ni mikrofon banyak. Orang ni kaum wanita boleh tanya. Tak payah time, tak apa tanya tu. Salam. Kalau masjid tu ada macam kubur kan, kami semayang boleh solat dalam masjid tu. Kalau dalam masjid tu dibuat kubur, maka kita tidak solat dalam masjid yang dibuat kubur. Kerana Nabi kata la tattakhidu qabri masjidah. Jangan kamu ambil kubur aku sebagai masjid, iaitu tempat orang beribadat. Tak boleh. Dan Nabi larang solat ke arah kubur. Tetapi jika di depan masjid ada kubur dan kita tak nampak kubur tu disebabkan masjid, kalau orang tak abang pun kita tak tahu, artinya kita tak menghadap ke kubur. Kita kena lihat dalam masalah yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari juga tentang masalah larangan buang air menghadap kiblat. Tapi sekiranya ada dinding, maka kita tidak dianggap menghadap kiblat. Jika ada dinding yang memisahkan antara kita dengan kubur. Saya pergi di Singapura semayang di sebuah masjid, Masjid Salam. Dia dipahamkan bahawasanya masjid tu ada kubur. Saya tak nampak lah. Dia kata di belakang tu, di depan. Yang orang tak tahu, kena abang baru tahu. Maka tak boleh dianggap sebagai. Tapi kalau kita semayang memang duk terang-terang, kubur duk depan mata, duk nampak, maka dilarang semayang menghadap kepada kubur. Minta terangkan sebuah sedikit tentang Ahlul Bait. Siapa lah banyak cerita saya Ahlul Bait. Ahli Sunnah ni sebab Syiah ni dia cuba marketkan pemikiran dia di Malaysia. Syiah dia bukan pro Ahlul Bait. Syiah asalnya berkelahi dengan sahabat. Kemudian dia ambil satu pihak, iaitu Ahlul Bait, untuk konon-kononnya Syiah ialah mazhab Parsi. Sebuah mazhab yang diasaskan di atas politik. Politik berkelahi dan kemudian bertukar menjadi dogma sehingga sukar nak diubah. Saya dah banyak bahas tentang Syiah ni. Tapi saya nak ceritanya Ahlul Bait. Ahli Sunnah mereka menghormati Ahlul Bait. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad.
Kaum keluarga Muhammad semua mereka yang tak boleh mendapat zakat. Bani Hashim, Bani Abbas, mereka ini tidak dapat zakat. Mereka Ahlul Bait. Kaum keluarga Bani Hashim tak dapat zakat. Maka Ahlul Bait. Ada riwayat yang menyatakan dan dalam Quran Allah menyebut bila cerita tentang isteri Nabi, Allah masukkan isteri Nabi juga dalam Ahlul Bait. Innama yuridullah liyutahhirakum. Ahlul Bait, Allah mau membersihkan kamu wahai Ahlul Bait. Ayat itu bercerita tentang waqarna fi buyutikum, hendaklah kamu kekal di rumah kamu, jangan keluar. Cakap dengan isteri Nabi, kerana Allah nak bersih. Isteri Nabi masuk dalam Ahlul Bait. Walaupun sebahagian ulama kata tak masuk, yang masuk ialah kerana hadis kononnya hadis Ashabul Kasa, di mana dia kata Ummu Salamah tak masuklah Ahlul Bait kerana sedangkan dia isteri Nabi. Maka yang masuk ialah Ali, Fatimah dan keluarga. Ini satu tafsiran. Dan hadis ini banyak. Dan Syiah inilah tafsiran Syiah tentang hanya menghadkan Ahlul Bait kepada kita. Semua mereka yang terdiri daripada Bani Hashim, mereka ada Ahlul Bait, mereka itu tidak mendapat peruntukan zakat. Dan walaupun masalah ni berbeza pandangan di kalangan ulama apabila zaman sekarang ni adakah boleh dapat atau tidak dapat, mereka ni Ahlul Bait, ahli sunnah, hormati mereka. Apakah pandangan tentang perbuatan segelintir jemaah yang menadah tangan baca doa selepas salat? Nabi SAW salat dan Nabi tak ada riwayat yang menyatakan Nabi setiap kali lepas mayang angkat tangan baca doa. Tapi adakah Nabi tidak berdoa? Nabi berdoa. Antaranya Nabi suruh kita berdoa apabila kita selesai membaca tasyahud. Summa du'u ma badalah. Kemudian hendaklah dia doa apa yang dia rasa nak doa. Summa yatakhayyaru minal kalami ma sya', dalam riwayat lain. Kemudian hendaklah dia pilih mana-mana saja perkataan yang dia nak selepas baca tasyahud. Maka ketika itu doa mustajab. Ya, habis kita baca tasyahud, baca orang Melayu panggil baca tahiyat, kita doa sebelum memberi salam. Boleh tak selepas memberi salam ada benda yang doa yang Nabi warid, wirid Nabi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi doa. Tapi Nabi tak angkat tangan. Dan ada riwayat Nabi solat dan Nabi angkat tangan. Walaupun ia lebih merujuk macam solat sunat, tapi Nabi angkat tangan apabila ada doa khusus. Maksud doa yang khas, yang ada satu hal kejadian penting, Nabi doa ketika itu angkat tangan. Maksudnya sesiapa yang salat, jika dia ada benda penting hari ini, misalnya dia niaga dan dia hari ini dia minta supaya perniagaan dia kemarin ni kurang sikit, hari ini nak laku sikit. Ya Allah, mintalah hari ini bagiku dapat rezeki banyak sikit, kerana itu khas untuk dia. Bukan waridat biasa. Dia boleh ada angkat tangan, dia boleh angkat tangan. Doa dan angkat tangan. Tapi tak semestinya kalau dia tak ada apa. Misal tidak ada satu hajat khas, dia dengan wirid yang Nabi baca wirid, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau baca mana-mana lagi wirid yang Nabi baca, tidak perlu angkat tangan. Tapi bila ada doa khas yang dia nak doa, dia angkat tangan. Maka tak semestinya pas setiap kali sembahyang nak angkat tangan. Ada apabila orang yang tak angkat tangan, bukan berarti dia tak doa. Mungkin dia telah doa bila? Sebelum bagi salam, dia boleh doa. Saya bukan tentang orang nak doa ramai-ramai ke apa, tapi tak berlakulah pada zaman Nabi. Kalau mereka nak doa ramai-ramai kadang-kadang sehingga mereka sendiri tak doa untuk diri mereka, sehingga mereka tak baca doa lain. Wirid Nabi dia tak baca, dan kadang-kadang dia ada hajat penting. Nabi kata antara tempat yang mustajab, doa yang mustajab ialah doa selepas maktubah, selepas daripada sembahyang fardu. Jadi mungkin dia nak doa, dia tak doa. Dia kata aku nak doa, berarti Tok Imam duk doa dah. Dia tanya Tok Imam doa apa? Aku pun tak tahu, kata amin je lah. Jadi dia sebenarnya tidak doa kerana dia tak. Maka setiap orang berdoalah sendiri dengan doa yang memudahkan untuk yang mana dia faham dan dia minta benar-benar minta kepada Allah. Adakah ada riwayat Nabi setiap, kerana Nabi sembahyang sehari 5 kali. 5 kali Nabi sembahyang jemaah.
Kecuali lah Nabi musafir, Nabi jamak ke apa. Tapi yang lain Nabi 5 kali. Tidak ada dalam semua riwayat 5 kali itu, mana-mana semayang fardu, Nabi kata hampa angkat ramai-ramai belakang aku. Tak ada. Tapi adakah Nabi tak ada riwayat Nabi angkat tangan doa? Ada. Bila Nabi ada hajat tak? Kita lepas semayang fardu, kita ada hajat, kita doa, angkat tangan doa. Doa kita tak sama dengan Tok Imam. Mungkin kita nak menikah lagi, Tok Imam tak mau dah. Jadi lain-lain. Mohon Ustaz cerita tentang lelaki misteri dalam Quran, Luqman Al-Hakim. Tak ada misteri apalah. Quran sebut nama dia Luqman. Al-Hakim tu kita panggil kerana maksudnya cerdik ya. Bijaksana. Hakim. Nanti ada masa ni kita. Quran cerita, baca pergi surah Luqman, itulah cerita Luqman. Israiliyat kau tambah. Israiliyat kata Luqman ni kulit hitam, biak mulut tebal, orang pendek. Kita tak tahu, kita tak tengok, Allah tak cerita. Nabi tak cerita. Ada orang cerita kat kita. Kita tanya, hang jumpa bila? Dia kata dia pun tak jumpa. Jadi kita kata hang tengok mana? Dia kata Israiliyat cerita, buku Yahudi. Yahudi mungkin betul, mungkin tak betul. Tetapi Quran, satu kitab yang menjadi petunjuk kepada manusia yang begitu memfokuskan kepada isu yang penting. Tidak ada penting untuk tahu Luqman hitam, pendek ke, mata kecil, mata besar, tak penting. Kerana itu bukan pilihan dia. Kalau Luqman hitam, kita tak boleh nak tiru dia bagi jadi hitam kalau kita putih. Kalau dia putih, kita hitam, nak buat macam mana? Takkan nak pergi mandi wak bagi jadi putih. Kerana Allah tak tanya putih dan hitam, pendek dan tinggi. Allah bertanya tentang amalan saleh. Sebab itu Quran tak cerita tentang warna kulit Luqman. Dan siapa Luqman? Dia anak saudara Nabi Daud. Kalau apa seperti yang cerita riwayat Israiliyat. Allah kata walaqad ataina Luqmana hikmah anishkur lillah. Walaqad ataina Luqmana al-hikmata anishkur lillah. Kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah agar dia bersyukur kepada Allah. Faman yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesiapa yang syukur, dia syukur pada, sedang bersyukur, dia bersyukur pada dirinya sendiri. Siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kemudian sehinggalah Allah Taala cerita, idz qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata pada anaknya, wahai anakku, jangan kamu syirikkan Allah. Allah cerita tentang Luqman ni, tentang macam mana nasihat bapa pada anak. Itu. Yang lain Israiliyat. Luqman naik kaldai dengan anak dia. Luqman cerita Luqman macam-macam. Tambah buku kat tepi jalan tu, dia dapat wahyu baru, dia boleh tambah 3-4 cerita lagi. Sebab tu kita kadang-kadang buku, banyak buku-buku orang jual tentang Nabi lah apa ni, kadang-kadang bukan ada asas pun. Macam-macam cerita yang tidak ada asas, yang sebahagiannya tak benar pun. Kata-kata terakhir Nabi, umatku, umatku. Adakah martabat hadis tersebut? Hadis ini diriwayatkan oleh Ustazah TV3 dan tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Tak ada dalam kitab hadis. Nabi ada menyebut tentang ummati, tapi bukan pada masa akhir hayat dia. Dia sebut tentang, dia minta supaya Allah tidak menimpakan bala pada umat dia. Yang hadis yang akhir, lafaz yang terakhir yang Nabi sebut, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Nabi menyatakan ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, kepada teman yang maha tinggi, yakni kembali aku pada Allah. Itulah ungkapan Nabi. Itulah ungkapan Nabi. Bagaimana mengetahui penilaian terakhir Syekh Albani dalam pentakrijah hadis-hadis, yakni qaul jadidnya? Orang Syekh Albani rahimahullahu taala, dia insan, yusib wa yukhti. Boleh buat betul dan boleh buat salah. Manusia, dia bukan rasul. Pun dia telah menyumbang besar dalam ilmu hadis ni, dengan sumbangan yang sangat besar, yang tidak ada orang lain lebih besar pada dia pada kurun ini
pada zaman ini, bahkan sebelum ni, yang standing dengan sumbangan yang dia beri. Dalam kerja yang besar itu, tentu kadang-kadang ada benda yang kadang-kadang terlepas pandang, kadang-kadang tersilap. Biasa, bukan saja Albani telah silap ataupun tarik balik pendapat dia. Telah berlaku Imam Syafi'i pernah tarik balik pendapat dia. Pernah pada Imam Ahmad ada 2 qaul dalam banyak pendapat. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani hebat dalam hadis juga. Ada kadang-kadang tempat yang dia hasan, kemudian dia sahihkan. Ada tempat yang dia dhaifkan, kemudian dia sahihkan. Berlaku. Maka kita dapati benda ni juga berlaku pada Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Cumanya kitab dia yang akhir, iaitu kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Kitab tu macam adalah kitab yang pemutus yang akhir, yang dia buat simpulan yang akhir terhadap hadis-hadis yang dia kaji. Adakah tak kemungkinan ada pendapat-pendapat Albani itu yang mungkin dhaif, yang dianggap tidak kuat oleh para ulama? Mungkin. Yang ditentang oleh para ulama pun ada. Antaranya pengharaman tentang az-zahabul muhallaq. Albani mengharamkan wanita memakai emas yang bergelung, yang dianggap sebagai berbeza dengan pandangan majoriti. Sebenarnya pandangan Albani itu bukanlah pandangan dia saja, telah terdahulu ada beberapa ulama yang bagi pandangan itu. Namun pendapat itu kita anggap bahawasanya tidak teguh, dan ramai ulama telah tulis jawab dia. Sebahagiannya melampau dalam menjawab, sebahagiannya menjawab dengan sederhana. Manusia yusib wa yukhti, telah tersilap beberapa pandangan. Ada di kalangan ulama yang silap pandangan yang banyak. Imam Syafi'i dia mengharamkan mengharamkan anjing, dan dia menolak pendapat qaul Malik yang menyatakan anjing tidak haram untuk dimakan. Kan senang tu makan tu. Tapi dia tak kutuk Malik. Kata ni gila punya pendapat lah pada. Ini satu pandangan yang bukan Imam Malik makan anjing, tapi dia kata tidak ada dalil dalam masalah itu. Maka dalam masalah para ulama, kadang-kadang mereka tersilap dalam bagi pandangan. Bukan mereka silap dalam arti kata kita silap, tapi mereka kadang-kadang berlakunya pandangan qaul yang dhaif, disebabkan kadang-kadang berlaku disebabkan tidak zahir pada mereka sesuatu hadis. Kadang-kadang mereka ada satu penafsiran yang tersendiri, dan berbagai-bagai lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada pendapat yang betul, dan memberi 2 pahala, dan memberikan 1 pahala pendapat yang tersilap. Lagi mana yang memberi pendapat itu benar-benar berusaha mencari kebenaran, dan dia orang yang layak memberi pendapat. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia juga ada pendapat yang dianggap lemah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia kata sesungguhnya dia puji Ibnu Taimiyah. Dia kata, aku bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya mataku tidak pernah melihat orang seperti Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah sendiri pun tidak pernah melihat orang seperti dirinya. Pun begitu, aku ada banyak benda juga yang aku berbeza dengan Ibnu Taimiyah di dalam masalah usul dan masalah furu'. Bila orang ilmu dia luas, dia akan melihat luas. Rahmat Allah luas. Manusia mencari kebenaran, manusia mencari untuk menuju kepada dia. Selagi mana akidah mereka betul, dan kadang-kadang mereka tersilap, Allah maafkan. Kita yang datang kemudian kita kata silap, tapi janganlah kita lebih daripada itu. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menghukum dalam masalah, membahaskan hadis yang selalu saya sebut, lelaki yang menyuruh jenazah dia dibakar kerana dia bimbang nanti Allah Ta'ala azab dah. Bakar jenazah dia, dan bertanya anak dia, aku ni bapak jenis apa? Dia berkata, baik, kau lah, innaka lamin khairin ab, engkau lah seorang bapak yang baik. Kalau macam tu, bakar jenazah aku, buang kat kat angin yang kuat, di laut, di darat. Dia kata, in adrakani rabbi la adri madza yaf'alu bi, la yu'adzibuni azaban la yu'adzibu ahad. Kalau Tuhan dapat tangkap aku tak tahu dia nak buat apa. Dia akan azab aku dengan azab yang tak pernah dia azab siapa. Kita pun tak tahu apa dosa dia sehingga dia takut macam tu. Tuhan himpun dia. Dia pun bakar dia, anak-anak dia. Hadis. Bakar dia. Bila dah bakar dia, Allah baling ke udara, baling ke laut, baling ke darat. Allah himpunkan semua jenazah abu dia, Allah dirikan. Tiba-tiba dia berdiri di depan Allah Ta'ala. Kau nak lari mana hamba aku? Apa yang menyebabkan kau buat macam tu? Yang bakar-bakar ni? Tuhan tanya dah.
Khaufan min azabika ya Rabb. Takut azab kau wahai Tuhan. Ghafartuka ya abdi. Aku ampun kau wahai hamba aku. Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala bahas ni. Macam mana Tuhan boleh ampun dia? Dia ni ada masalah akidah yang jelas. Iaitu dia rasa Tuhan tak boleh tangkap dia. Dia ingat dengan bakar tu Tuhan tak boleh tangkap. Itu masalah akidah tu. Tapi kata Ibn Taymiyah, kerana disebabkan tak ada orang yang main cerita kat dia tentang hakikat yang sebenar tentang zat Tuhan. Tak ada orang yang main cerita akidah hak betul kat dia. Dia duk pakai agak lah. Mungkin hal ni boleh berlaku kat mana orang di Amazon ke di mana yang tak tahu tentang agama, tapi dia rasa dia tak boleh buat salah dia pergi bakar diri dia takut Tuhan tangkap dia. Dan tak ada mubaligh Islam yang bercerita Tuhan tu bukan macam hampa duk agak tu. Tapi dengan rahmat Tuhan, Tuhan ampun dia. Kata Ibn Taymiyah, kalau dia ni boleh dapat ampun sedangkan dia salah teruk dalam masalah akidah, takkanlah para ulama tidak boleh dapat keampunan Allah disebabkan mereka salah hatta dalam ijtihad di dalam masalah akidah sekalipun. Maka tak perlu untuk disesatkan Asy'ariyah ataupun nak disesatkan. Katakanlah mereka salah dalam beberapa pandangan dan betul dalam beberapa pandangan. Saya tak bersenapat untuk sesat menyesat ni. Saya kata akhta, salah pandangan tu. Dan pandangan yang tak boleh diikut. Tak perlu untuk kafir-mengkafir. Kafir-mengkafir ni kerja ahbas dan kerja puak tarikat yang suruh orang angkat kasut dia. Fikir berapa? Apakah kedudukan saya di sisi syarak jika saya gagal bertindak menegur ahli keluarga yang mengamalkan hal-hal syirik seperti menggantung tangkal di pintu rumah? Saya tengok gantung tangkal ni, syirik ni syirik besar. Banyak kedai-kedai gantung. Salah satu syirik yang dibuat di belah utara ni, mereka gantung gambar salah seorang Sultan Kedah. Kononnya Sultan ni kalau gantung gambar dia rezeki mai. Sultan Abdul Hamid. Kita tak petikai Sultan tu, kita tak tahu dia apa. Dia baik, dia buruk, Allah Ta'ala tahu tentang dia. Setengah saya tanya pasal apa gambar dia bagi. Pasal dia kata atas kepala dia tu ada burung, bulu burung cendrawasih. Macam-macam lah. Burung unta lagi bagus. Dan ini adalah syirik. Man 'allaqa faqad asyrak. Siapa yang menggantung maka dia syirik. Tuhan ampun benda lain. Innallaha la yaghfiru man yushrika bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tuhan tak ampun orang yang mensyirikkan dia. Maksudnya jika orang mati dalam keadaan syirik, Tuhan tak ampun. Dia mati dalam keadaan berzina, Tuhan ampun. Mungkin. Tapi mati dalam keadaan syirik, tak ampun. Artinya kalau dia syirik, dia kena taubat sebelum mati. Kalau dia tak taubat sebelum mati dan mati atas syirik, no. Habis. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang berbual lebay, berjanggut semua, tiba-tiba duk gantung tangkai banyak. Lebih bahaya daripada yang nak minum arak botoh merata dinding. Kalau dia ni mati dalam minum arak, Allah azab dia di atas azab minum arak. Tapi kalau dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan tidak pernah mensyirikkan Allah, lepas pada itu mungkin Allah ampun, Allah keluarkan dia. Tapi kalau orang yang mensyirikkan Allah, dia mati dalam keadaan syirik, dia tak minta dan tak dan bertaubat, tak ampun. Itu maksud tak ampun. Kadang-kadang gantung di tangan lah. Pergi Mekah orang nak mentauhidkan Allah, dia buat balik kayu kokah.
Dia kata ni murah rezeki. Bubuh kaca. Semua ni syirik. Alaq, menggantung. Jahil lah setengah orang. Dia kata, Al-Imam Ibn Jauzi cerita ada macam-macam manusia jahil lah. Dia tak tahu tentang hikmah keciptaan alam. Satu orang, dia pergi Mekah. Dia balik-balik, rumah dia terbakar. Dia komplain Allah. Ni cerita, Ibn Jauzi cerita. Dia pakai akhbarul hamqa wal mughaffilin. Kalau kita baca nak tergelak Ibn Jauzi cerita dulu. Khabar-khabar orang bengong dan memang bendui lah. Cerita lebih kurang nak terjemah. Hamqa ni bahlul dengan bengong lah. Ada masa pula Ibn Jauzi dia terhimpun cerita-cerita banyak pula. Dia kata satu orang pergi Mekah. Dia balik-balik rumah dia terbakar. Terbakar ni mungkin kalau orang ni buat anak-anak dia. Dia kata, ya Allah, engkau suruh aku memakmurkan rumah engkau, tiba-tiba kau bakar rumahku. Ya Allah, mana boleh macam ni Tuhan? Dia kata, tak adil. Dia kata, ini akhbar hamqa wal mughafilin. Kita kalau tengok syirik, dosa paling besar syirik. Kena cegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Tengok ubah dengan tangan. Tengok tangkai dia syirik tu, nak kata tak berani pak kita cengih. Tengok dia lepas mana-mana ambil pitok bang. Macam mana ni tangkai aku ni? Buang bang. Kalau mampu, kita keluarga, kita bapak, kita lebih kuat lah. Falyughayyiru bihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Jika tak mampu dengan tenaga, dengan mulut. Asalnya dengan kuasa. Keluarga, kalau kita orang bawah kita, anak-anak kita, isteri kita, stop, tak boleh. Jangan nak pergi kat tak berumur lah. Manusia ni kadang-kadang kita akan tengok, saya dah beritahu dulu. Orang yang percaya kepada hantu syaitan bukan Islam kata tak ada. Ada. Tapi dia percaya lebih. Sampai semua benda. Kucing terjun bumbung pun dia kata ni, hantu terjun bumbung. Semua. Sebab tu orang bila dan dia percaya benda ni masuk dalam kepala dia. Kita jumpa dia bila pun kita pergi rumah dia raya ke kenuri, dia akan cerita orang buat aku, hantu main rumah aku, hantu makan anak aku, hantu makan laki aku, hantu gigit paha aku lebam, betih dia lebam hantu buat, kepala dia bengkak kata buat, sakit lutut dia makan udang banyak pun hantu juga, sampai hantu pun pening. Ya. Dan dia bila dia start percaya tu rosak. Benda syirik ni tuan-tuan. Dia kadang-kadang memula dengan kita percaya. Saya dulu pernah cerita tuan-tuan. Cerita manusia ni kalau dia bohong lama-lama dia boleh main kat dia. Dua orang jahat. Depa cari modal nak buat, depa pi kaldai depa mati. Depa korek tanah, ni cerita zaman dulu, dia korek tanah depa tanam kaldai. Kaldai mati. Depa bubuh bagi elok hias kawasan kubur kaldai tu. Tu depa duduk situ. Orang tanya, kubur siapa? Ni kubur wali. Mati. Tempat ni kalau siapa minta hajat ke apa memang dapat. Jadi orang kuih duk ramai duk main minta hajat kat kubur tu. Dan duk bagilah duit mana depa dua orang ni lah duk belasah duit ni. Padahal kubur kaldai. Satu hari dah lama depa pun dah krisis antara dua orang ni. Seorang kata hang telah ambil duit banyak. Dia kata aku tak ambil, aku bagi sama banyak. Hang ambil duit ni. Aku sumpah aku tak ambil. Hang ambil, bertengkar, hang yang ambil. Okey, kalau hang tak mengaku juga, jom kita pergi sumpah di kubur wali. Kawan dia kata, wali kepala otak hang. Apa kaldai kita yang mati dulu? Oh betul juga, dia kata aku lupa.
Dah lama sangat duk kecoh orang sampai dia sendiri percaya benda dia kecoh. Karut. Saya bukan menafikan sihir. Ada sihir. Ada sihir. Nabi sebab tu suruh kita. Tapi kita kena cegah. Dan tuan-tuan tahu, syaitan ni dia ambil kesempatan. Dia gantung tangkai apa? Lepas tu bila hari kita buang tangkai tu, syaitan pun main lah. Budak ni pun keriau lah, menangis. Tengok dia kata, aku dah habaq, hampa tak percaya, hampa kata hampa pergi mengaji, tangkai-tangkai tak boleh. Tengok ni, budak ni semalam dah tak boleh tidur ni. So dia, syaitan ambil kesempatan. Dan kita kena, saya selalu sebut cerita Amr bin As apabila dia masuk ke Mesir. Di Mesir ada upacara buang anak dara dalam sungai untuk untuk memuja sungai Nil supaya air sungai Nil naik. Bila benda ni Amr bin As tengok dan dia kata tak boleh, Islam tak benarkan, haram bunuh orang. Tak ada semua ni. Syirik. Kufur, khurafat. Orang Mesir tak boleh buat. Tentera Islam menguasai Mesir. Allah takdirkan musim tahun tu, sungai ni tak naik air sungguh. Hampir penduduk sekeliling sungai ni nak pindah tinggal sungai ni. Dan orang kata, tu lah, tak percaya sangat. Amr bin As, heran dia pun. Apa jadi sungai ni pula dah tak mau naik air. Dia tulis surat kepada Amirul Mukminin, Sayyidina Umar ketika itu khalifah, cerita tentang sungai ni. Dan Umar telah tulis Bismillahirrahmanirrahim, min Umar bin Khattab ila Nil ahli Masr. Amirul Mukminin daripada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin kepada sungai Nil orang Mesir. In kunti tajri min qabli biqudratiki fala tajri. Wa in kunti tajri biqudratillahi azza wa jalla fa inni as'alullaha azza wa jalla an yujriyak. Jika engkau berjalan sebelum ini dengan kekuatanmu, maka tak payahlah berjalan wahai Nil. Tak payah mengalir lah. Tapi jika engkau mengalir dengan kekuatan Allah azza wa jalla, aku memohon daripada Allah azza wa jalla supaya dia mengalirkan engkau. Surat Umar tu diambil oleh Amr bin As dan dicampak dalam sungai Nil. Dan sungai Nil naik dan airnya menyubur dan memenuhi keperluan penduduk Mesir. Amirul Mukminin Umar Saleh, Khalifah Saleh. Sebab tu kita kalau ada masalah ayat tak ada apa, hanya tulis surat kepada Perdana Menteri dan dia akan tulis. Dan insya-Allah dengan itu akan jalanlah semua benda-benda ni. Ada syirik besar, syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan seseorang daripada iman kepada kufur. Umpamanya, jika dia gantung tangkai dan dia kata tangkai inilah yang boleh menyebabkan rezeki mai. Tangkai itu sendiri dia menjadi kufur, keluar dari Islam. Tapi dia kata tak, yang bagi rezeki mai ni tangkai, tapi yang bagi rezeki itu Allah Taala. Kita usaha, tapi dia bagi itu melalui gantung tangkai. Dia punya layang buruk tu. Dia telah pertama berdusta atas nama Allah. Allah tak kata, yakni dia buat, dia iddia' menyebut sebut dakwa apa yang dia tak ada ilmu, apa yang Allah tak kata, dan kemudian dia mengaitkan kekuatan Allah dengan kehendak Allah dengan tangkai itu. Jenis ni syirik kecil. Orang tahu syirik kecil ya, syirik kecil tu dosa besar. Syirik besar tu keluar agama. Kalau dia kata Allah yang bagi, tapi dia bagi pun kerana kita kena buat ni dulu, dia syirik kerana dia ada unsur syirik. Syirik kecil, syirik asghar, dan satu lagi syirik akbar, besar. Ni ada soalan yang panjang. InsyaAllah saya akan, ni tentang konsep-konsep ni saya akan jawab pada kuliah yang akan datang. Saya kalau boleh ada soalan yang ringkas-ringkas. Ada soalan? Mikrofon ni tak guna? Kesian pula mikrofon. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz tentang surah
Apa dia? Surah 9 ayat 1. Baca. Sebaca terjemahan dia. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah kerana suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahawa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim itu seorang yang sangat lembut, hatinya lagi penyantun. 9:4. Masalah Ibrahim kana awahan halima, tentang Ibrahim awah dan halim, yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim ini dia doa kepada Azar. Azar ni bapa dia lah, wa iz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Allah ceritakan Nabi, walaupun dia tahu bapa dia syirik, tapi dia telah janji bahawasanya dia nak minta ampun kat bapa dia. Dia pun minta ampun. Falamma tabayyana annahu aduwwun lillah, apabila ternyata bapa dia mengikuti musuh Allah, maka dia pun tak minta ampun lagi. Allah nak cerita bahawasanya asal kita tak boleh minta ampun kepada bapa kita yang mati dalam keadaan syirik. Bapa kita orang telah bentang Islam kat dia. Dia tolak Islam. Kemudian dia mati dalam keadaan kufur. Kita minta, ya Allah ampunlah bapakku masuk dalam syurga. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ini dah peraturan yang Allah buat bagi alam ni, bahawasanya dia tidak akan memasukkan dalam syurga orang yang menolak ajaran dia. Menolak, yang ini tolak agama dia. Menolak agama dia. Ini peraturan. Macam kita doa, ya Allah jadikanlah aku ni tak mati sampai bila pun aku tak mati. Tak boleh. Kita nak doa apa? Itu peraturan. Hidup mesti mati. Peraturan Allah tetap bahawa kufur, yang kafir mesti masuk neraka. Allah bagi kecuali, Allah nak ingatkan, kecuali Nabi Allah Ibrahim. Masa tu tak datang lagi titah perintah Allah. Masa tu dia minta ampun kat pak dia, walaupun dia tahu pak dia mati dalam keadaan kufur. Sebab inna Ibrahim kana awahan halim. Ibrahim tu awah, dia ni selalu merintih, lunak orang dia. Dia kesian kat pak dia. Dia minta, dia janji dia doa. Tapi falamma tabayyana annahu aduwwan lillah, apabila ternyata bapa dia musuh pada Allah, Ibrahim menghentikan memohon doa pada bapa dia. Maka kita tak boleh minta doa bapa kita. Bapa kita mati dalam maksiat, kita boleh minta doa. Mati berzina pun boleh minta doa. Tapi jangan mati dalam keadaan kufur. Cumanya, kalau ada orang baru masuk Islam, bapa dia telah mati dahulu sebelum orang terang Islam kat pak dia, dia tak susah hati. Allah Ta'ala lebih hadir daripada kita. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan mengazab melainkan setelah kami hantar rasul. Maka Allah tak akan azab pak dia jika tak ada satu orang yang pun yang terang tentang Islam kepada bapa dia. Dia yang takut. Kilas ke buku tentang Hasan Saqqah. Hasan Saqqah Syi'i, seorang Syiah yang mengaku sebagai Syafi'i dan Asy'ari. Dan dulu dia kuat di Jordan. Akhirnya kerajaan Jordan tahu bahawasanya dia ada hubungan perisikan dengan golongan Syiah. Adakah aurat lelaki termasuk dalam ijma'? Tidak termasuk dalam ijma' kadar aurat lelaki. Ada yang kata paha aurat, ada yang kata paha bukan aurat, dan khilaf kalangan ulama dalam hal ini. Tentang ta'addud jamaah, berbilang berjamaah, nanti insya-Allah kita jawab. Saya jam tak bawa tu jadi panjang. Sebelah segua. Wassallallahu ala nabi. Oh, ada sah. Ada lagi satu soalan. Ada soalan panjang tu nak ambil balik kan? Yang nak ambil balik? Okay. Pasal yang ni kena bagi awal. Pasal nanti saya. Apa makna uruf? Oh, ni pun panjang. Tapi tak apa. Uruf ni maksud asal dia perkataan araf.
Arafah, benda yang diketahui. Kita dalam uruf kita, benda uruf, kebiasaan masyarakat. Kebiasaan tu tidak menjadi sumber hukum. Tapi dalam kita nak memutuskan hukum, kita ambil kira lah kebiasaan itu. Bukan kebiasaan tu kita kata, oh kalau uruf ni orang kata macam adat. Bukan adat, tapi maksud benda yang dikenali dalam masyarakat tu. Agama ambil kira di soal dalam menilai sesuatu. Saya buat contoh. Bukan agama kata oleh kerana masyarakat dah dok buat dah, kita kena jadi sunnah lah, walaupun tak sunnah kira sunnah. Tak. Bukan itu maksud dia. Ini salah faham mereka yang tak belajar usul fiqh betul-betul. Saya buat contoh. Satu orang kata kat kita, saya janji, kalau awak siapkan kerja ni, saya akan memberi kepada awak 4 kilo daging. Lepas pada tu kita pun siap kerja, kita pun nak daging tu. Dia bayar, kita kata barter trade lah, ataupun apa, tak penting lah. Kita tak apa, okey. Aku bagi kat hang 10 kilo daging. Kalau siap kerja ni yang buat, kita pun okey bagus. Aku boleh buat kenduri. Habis kita siap kerja, dia main kat kita, dia bagi 10 kilo ikan. Kita kata hang kata daging. Maksud aku daging ikan. Kita kata tak. Dan kalau dia pergi ke qadi, maksud pergi ke hakim, dia bagi tahu kepada hakim, hakim akan kata hang kena bagi daging lembu. Sebab apa kena bagi daging lembu? Sebab pada uruf masyarakat kita, bila sebut daging tu, yang orang terbayang daging apa? Daging lembu. Orang tak nak terbayang daging ikan. Memang buat kepala nakal. Sebab tu kita tahu hukum al-uruf tu muhakkamah. Uruf itu diambil kira dalam nak menilai sesuatu keputusan. Itu maksud dia. Bukan maksud benda tu tak sunnah Nabi, tapi oleh kerana orang Melayu dah buat, jadi uruf kita buat. Bukan. Ni mereka ni baca tajuk, tak tahu apa yang fuqaha ahli usul bahaskan benda ni. Itu maksud uruf. Adat, dia panggil al-adah muhakkamah. Adat itu diambil kira dalam penilaian. Kan? Bila kita kata satu benda tu, perkataan itu apa yang kita faham? Orang faham apa? Jadi, apa yang kita janji pada orang, misalnya kita kata, kalau hang tolong buat kerja ni, aku akan bayar kepada hang RM500. Aku akan bayar kepada hang RM500. Dia kita buat kerja, kita pergi tuntut RM500. Dia bagi kita RM500. Dia kata, aku tak kata RM500 apa. Aku kata RM500 saja. Kalau kita pi benda ni, kalau di segi syarak pun, dia tetap kena bayar RM500. Sebab kerana orang Malaysia, bila sebut RM500, dia faham RM500, dia tak faham RM500. Ini bukan Indonesia. Tapi kalau dia sebut di Indonesia, RM500, dia bayar RM500, kita tuntut RM500, kita tak ada salah. Saya datang daripada Malaysia, Pak. Awak kena bayar RM500. Tapi awak duduk di Jakarta. Saya orang Indonesia, RM500 saya. Kita kata adat memutuskan keputusan. Itu maksudnya. Ini usul fiqh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.